Pencuri menutup semua kamera di rumah orang kaya itu dengan pelekat. Kemudian mereka mula memecahkan dinding tempat televisyen dipasang menggunakan tukul dengan kuat. Di dalamnya, mereka menemui sebuah peti besi. Mereka menyangka ahli perniagaan itu menyembunyikan kekayaan bernilai $20 crore di situ. Tetapi apabila mereka membuka pintu kenduri tersebut, peti besi itu kosong sepenuhnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kerana tidak mendapat apa-apa, pasukan itu mula bertengkar. Dua orang bergaduh dan secara tidak sengaja pistol terlepas tembakan. Peluru itu terkena kereta sukan merah yang diparkir di ruang tamu. Dari situlah penemuan mengejutkan berlaku. Melihat lubang peluru berwarna keemasan pada badan kereta, Jimmy mendapat ide bernice. Dia mengikis cat pada bahagian lain kereta menggunakan penyodok dan ternyata ia juga emas. Jika seluruh kereta diperbuat daripada emas, nilainya tepat $20 crore mengikut beratnya. Masalahnya, kereta sukan itu berada di tingkat ke-100. Bagaimana hendak menurunkannya? Jimmy ialah pengurus hartanah bangunan itu, jadi dia tahu seluk-beluk bangunan tersebut. Dia segera menyuruh seorang rakan ke bumbung untuk menghidupkan kren. Kren diturunkan hingga ke tingkat itu dan disambungkan pada bahagian belakang kereta. Dengan kerjasama semua, kereta itu tergantung kira-kira 100 meter di udara. Kemudian rakan di atas bumbung mula menurunkannya, tetapi bukan terus ke tingkat bawah. Di satu tingkat bawah terdapat sebuah apartmen kosong, di mana seorang lagi rakan bersedia menerima kereta itu. Namun ketika dia cuba memegangnya, kakinya tergelincir. Berat kereta itu terus mengangkatnya dari tanah, dan dia tergantung di udara setinggi 100 meter. Dua orang di atas melihat keadaan itu dan segera cuba membantu. Pada masa yang sama, pengawal keselamatan yang sebelum ini pingsan mula sedar. Mendengar bunyi pintu dipecahkan, mereka terpaksa berundur dengan cara paling berbahaya, memegang tali dan turun perlahan-lahan. Rakan di bawah berada dalam keadaan lebih teruk. Tanpa sokongan tali, tenaganya semakin habis dan dia hampir jatuh. Mujurlah, seorang lagi rakan tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Sementara itu, Jimmy dan seorang lagi rakan sudah sampai ke bagian belakang kereta. Mereka perlu menyelamatkan diri dan juga kereta emas itu. Jadi mereka masuk ke dalam kereta dan, dengan bersandar pada siling, menolak sekuat tenaga untuk menghayunkan kereta masuk ke dalam bilik. Akhirnya kereta itu berjaya masuk. Selepas beberapa usaha, mereka menghampiri tingkap. Seorang rakan mengambil peluang dan mencengkok bumper kereta dengan cangkuk. Dengan kerjasama semua, kereta sukan itu akhirnya diturunkan dengan selamat ke tanah. Kemudian mereka membawa kereta keluar dari bilik, tetapi kereta itu terlalu besar untuk dimuatkan ke dalam lift. Terpaksa, mereka meletakkannya di atas bumbung lift untuk membawanya turun. Setelah diikat dengan kemas, lift tiba-tiba bergerak turun. Rupa-rupanya ahli perniagaan itu telah pulang dan menghidupkan lift. Sekarang keadaannya genting. Walaupun lift sampai ke tingkat bawah, mereka tidak sempat menghentikan kereta. Sebaik sahaja lift aktif semula, mereka bersama kereta sukan itu kembali naik ke tingkat ke-100.